5 tips mudah untuk kumpul 16k dalam masa 2 tahun saja. Subhanallahi maulana. Nak tahu caranya? Share video ni dulu, nanti senang nak cari. Bagi anda yang bergaji antara 3 hingga 4,000 dan nak ada dagangan cemasan sebanyak RM16,000 dalam bentuk emas, anda boleh follow 5 step mudah ini. Yang pertama, niatkan untuk simpan 1 gram 1 bulan sebagai forgotten saving ataupun simpanan yang dilupakan. Nombor 2, bila anda dapat gaji, terus asingkan 1 gram emas sebagai simpanan. Bukan shopping dulu, simpan dulu baru berbelanja. Nombor 3, jangan tunggu ada duit lebih, ada duit terus simpan. Biasanya siapa yang tunggu duit lebih, sampai bila-bila pun tak ada simpanan. Nombor 4, simpan dalam akaun emas gap. Akaun emas gap ni anda boleh simpan emas sikit-sikit, serendah RM100 saja. Nak simpan lebih, lagi bagus, tak ada masalah. Dan emas yang anda dapat ialah emas 99 yang sangat sesuai untuk pelaburan dan simpanan jangka masa panjang. Nombor 5, cukup saja 5 gram emas, anda boleh keluarkan dan fizikalkan emas sebagai motivasi untuk anda kumpul sikit-sikit sampai capai target 16,000 tadi tu. Jadi bagi anda yang nak mulakan simpanan emas hari ini secara percuma, boleh rujuk video pin saya akan bantu anda sebanyak insya-Allah.